Ke plekat. Masa Mika umur 45 tahun pakai macam ni guys, skirt. Mika di mana kita? Kita di atau Syaklah. Masuk-masuk je ada kedai phone. Dia phone ni. Bungkus phone. Bungkus phone apa ni? Ni apa? Macam watak dia. Spiderman. Tak pasti apa. One Piece pun ada. Okay, kita dah masuk dekat dalam Uptown Shah Alam. Sepenuh raya dah start dah dijual barang raya macam ni. Ke plekat. Masa Mika umur 45 tahun pakai macam ni guys, skirt. Banyaknya kain samping dah jual lah. Kat belakang tu lagi kat berapa harga ni? RM300 premium. Tahun ni kita datang bersama anak sulung. Anak sulung tengok kamera. Anak sulung dia sama tinggi aku dah. Aku 164, dia lebih kurang 160 Tak apalah, 159. Neng-neng dah tak berapa nak kecil sangat dah. Aku rasa evolusi Uptown Shah Alam ni dulu berbanding sekarang ialah banyak kedai gadget dah sekarang. Ada jual casing phone, cable phone, pergi yang power bank kot. Uptown Shah Alam ni ada banyak tak tempat makan. Aku tak pernah lah makan sini. Lokasi dia kat hujung sekali. Banyak boleh makan Jus, ada banana shake, lime shake, ni kedai steak. Sana pula ada tom yum seafood. Dalam tu ada sate mamaji. So ada ayam goreng akebab, corn dog. Mungkin nak corn dog ke? Oh, sausage. Mungkin nak tu. Satu je. Sos, nak sos ke? Okay, kita masuk dalam ni. Ada apa? Ada nasi lemak ayam rempah di Bandung. Ni pula kedai burger. Dia tak ada tom yum, dia apa tu? Aneka nasi goreng, mie goreng, minum goreng, segala-gala goreng. Dan juga ada ikan bakar. Apa ni? Cendol Station. Malu. Dia apa ni? Kopok. Nasi coklat sticky milky. Oh, dia jual wallets. Dan segala jenis frame specs. Paling banyak kat sini antaranya lah kedai jeans. Special big size. Saiz 38 sampai 44. Kaftan, cerita colour dia, corak sama. One blue, one black. Ni kita tengok ada offer ni. Dia stok RM20. Macam ni RM20. Jadi belai-belai. Duduk situ. Dah. Kalau suka list, RM9. Ini RM60. Lengan macam mana ni? Oh, lengan macam ni. Yang ini semua baru. Oh, kain ni sedap weh. 139, 2, 70, 3, 100. Oh, sedap kain dia. Brown ni nampak comel. Miau. By the way, aku tak tahulah kenapa 2-3 menjak ni audio aku suka betul hilang. Lupa nak record lah tu. Aku kan suka on off camera. Di sini aku jumpa tudung. Aku suka betul tudung yang latar belakang dia putih lah. Lagi tudung bawal. Cantiknya. Sesuai dengan muka aku yang kulit tan ni. Aku dah sampai dah dekat kedai tudung ni. Tapi aku tertarik dengan scrunchie pelbagai warna ini. Ada scrunchie dan juga getah rambut pelbagai warna. Sebenarnya dah lama aku tak ke kedai tudung fizikal ni. Kecuali yang ada jual-jualan kat office tu ataupun online. Kita tengok harga berapa ni. Satu helai RM8, tiga helai RM20. Mata aku sebenarnya tersasar kepada tudung yang kat bawah ni. Tudung bawal. 2-3 menjak ni aku suka betul lah pakai tudung bawal ni. Sebab aku rasa tudung bawal corak ni cantik. Jom kita belik lebih dekat lagi. Corak apa ni? Yang ni hijau. Yang ni macam menarik. Tengok lagi dekat. Yang ini mengingatkan aku pada zirafah tak pun. Jaguar, leopard. Ni antara jenama yang dijual di sini.
Mari kita tengok yang lain pula. Yang ini nampak macam pandangan sebuah bandar daripada pandangan satelit. Aku gunakan khidmat anak aku untuk tengok pandang tak tudung ini dengan warna kulit aku. Di kedai ini ada juga dijual bawal 3 helai RM20. Tapi 1 helai jatuh RM10 lah. Mari kita window shopping sebab aku dah aim nak beli bawal tadi, bukan bawal yang ini. Ini warna biru, corak-corak bunga-bunga, ada corak warna-warna abstrak campur bunga-bunga. Dah tengok ke atas, kita bilik yang bawah pula. Yang ni cantik, warna aquamarine pastel dengan border belang-belang biru. Kita dah sampai ke penghujung segmen membeli tudung. Pilihan akhir aku yang nampak macam peta bandar ini dan juga tudung kosong peach dan hijau. Hasil hari ni, Free Palestine, hidup Palestin. Uptown Shah Alam. Apa tu? Nak aku tunjuk. Traffic peace. Berdasarkan tinjauan saya dan juga anak saya pada malam ini, di sekitar Uptown Damansara ni masih belum lagi ada kedai yang menjual busana beraya dengan meluas. Yang ada tadi itulah kain pelikat tu, tapi tak pasti tak ada jual baju Melayu ke tak. Kita orang tak pusing habis. Rasanya kita pusing dalam 70% je. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni saya bersama Lychee Junior. Siapa nama awak? Lychee Junior. Okey, nama awak ialah Lychee Junior. Dia baru nak makan sausage dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setakat hidup 13 tahun masuk 14 tahun ni, gembira tak hidup bersama Cik Lychee? Ya. Disebabkan muka kita sama, apa pendapat awak tentang persamaan muka kita? Ya. Sepanjang awak hidup ni, awak rasa mak awak best tak? Ya. Soalan terakhir pada Cik Lychee Junior. Apakah harapan awak pada mak awak? Ya. Okay, itu saja pendapat dia. Ada apa-apa komen selain daripada tu? No. Itu je komen dia tu hari ni. Passion aku dekat Uptown Shah Alam ni ialah tiada lagi sale-sale raya setakat ni. Sampul duit raya pun tak ada lagi. Rasanya diorang boleh start jual kot sampul duit raya sebab macam orang dah start mengumpul kan. Okay lah kot orang beli bulan ni macam tu. Okay, cepat abang dah sampai. Okay, bapaknya sudah sampai. Let's go.